sebagai peminat sukan pemotoran, apa yang awak harapkan terhadap kita untuk mereka-mereka yang minat dengan bidang ini? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Rizal kerana interview saya. Ini peluang saya untuk saya luahkan perasaan saya lah sebagai seorang rider. Saya rasa kerajaan perlu menitik beratkan tentang perasaan mak rempit ni. Mereka selalu meletakkan isu-isu bahawa mereka merempit di jalanan itu sebagai satu permasalahan yang besar. Tapi bagi saya, apabila kita sediakan infrastruktur yang betul, kita sediakan satu lagi sepang, kita kata track, tak kisahlah apa nama sepang ke apa ke, saya tak kisah. Tapi bila disediakan dengan kos yang rendah, rider boleh, insyaAllah saya rasa mereka mungkin akan tahu mana jalan mereka perlu ambil untuk mereka bergiat. Mereka sebenarnya memanglah mak rempit, tapi mak rempit yang dilabelkan oleh masyarakat sendiri. Mereka fikirkan bahawa mak rempit ni orang yang jahat, orang yang teruk, asyik nak fly. Tapi bagi saya, mak rempit ni merupakan satu hobi. Setiap orang ada hobi, membaca, main layang, itu semua hobi. Pemotoran juga merupakan satu hobi, sukan. Kita Kementerian Kesihatan memerlukan kita perlu beriadah, keluarkan peluh untuk keluarkan toksik. Tapi itu betul. Pemotoran juga mereka tak tahu, mereka tak pakai sempanan. Macam saya pakai sempanan, berpeluh. Itu merupakan satu cara saya keluarkan peluh. Dan bagi saya sokong 100% kalau kerajaan berbina satu lagi track secara menggunakan modal yang rendah. Rider memanglah mampu untuk membuat satu motor ni RM10,000, tapi pembayaran yuran sebagai track, misal kata tadi masuk tadi 1,5, pada tahun lepas 100. So adakah mungkin tahun-tahun akan datang dia akan naik? Kita saksikanlah macam mana. Jadi jika disediakan satu tempat dengan kos yang berpatutan, ini dapat mengurangkan berjaga mak rempit di jalan-jalan awam, macam tu? Ya, betul.